Dah program sama. Okey. Terima kasih Uzma dan Nisek. So, saya cerita sikit lah apa jadi hari tu. Kan Uzma, kan Ilham buat cerita. Awak dah catat nak? Catat no, first jap pengakutan. Okey, hari tu Ya, kami tidur. pengakutan. Ni ada buat slide kasih nak? Okey. Pengakutannya ceritalah pasal bilangan bapa igek bas, bapa igek kereta, USIM yang ada, bapa igek van USIM ada. Pasalnya ada cerita pasal tutorial tempahan ruang. Jika jika ada sesebuah persatuan yang nak mula yang memerlukan ruang yang besar untuk buat meeting kah, buat program kah, hendaknya boleh kita boleh apply, kita boleh memohon menempah ruang di website HEP USIM. Dekat sini kita orang akan nampak ada tempat bahagian permohonan. Kita orang boleh mohon. Ni ada banyak jenis lah tempat permohonan ni. Sama ada kita orang mohon galeri HEP kah, bilik mesyuarat kah, studio HEP kah. Studio HEP yang ada tempat photoshoot. Bolehlah tengok tutorial yang pada cara nak mohon. Buka yang pertama, buka website HEP USIM. Pasal tengok ruang apa yang tu orang mau tempah. Yang ketiga, setiap ruangnya ada jadual-jadual yang tersendiri. Ni ada schedule lah. Mun contoh tu orang mau hari Isnin. Tanganlah dulu hari Isnin ada orang pakai si. Mun saya ada orang pakai, tu orang boleh memohon. Lepas mohon, ni akan ada 3 nak. Lepas mohon, Ya, pas. oh ya, sama je Mek Esa. Sebab Kalau pas ni akan keluarkan kalau kita apply lah. Kalau kita apply pengangkutan yang akan bagi kita 3 email. 3 email yang pada yang kita punya permohonan dah dihantarkan. Next yang akan pada mun kita punya permohonan yang diluluskan. Next yang punya confirmation pasal. Contoh lah pas nak jadinya bagi plate number, nombor driver. Mun kita mohon untuk tempahan fasiliti HEP, yang akan cuma beri email yang kita diluluskan je. Maksudnya bila kita mohon ni antara lulus ataupun si je. Yang saya dah beri confirmation ke apakah. Sebab dah kita booking siap, nak confirm apa lagi nak. betul. Jadi memohon pengangkutan dengan memohon tempahan ruang di HEP, website yang berbeza. Mun HEP, orang mohon di HEP. Mun pengangkutan, orang mohon dekat MyArif. Dan mun sekiranya orang nak mohon pengangkutan, orang mesti pakai wifi, USIM wifi. Siapa nak apply dekat account line sendiri siapa, iWish pun siapa, orang kena datang USIM lah untuk apply MyArif. Ya, mun ikut saya punya pengalaman lah. Seterusnya petang tadi lepas Zuhur lah tu si accurate lah. Lepas Zuhur ya memang ada explores. Disebabkan hari Maret si Rami orang datang, jadi explores ya jadi macam hukuman lah. Sebab hari Maret si Rami datang. Saya pun macam okey lah. Mau berexplores lah, berusin lah kami orang di KP ya, pergi parking lah. Pergi di tengah-tengah tengah-tengah di KP nak panas lalu sekejap tadi. Kolosium ya. Pasal jatuhlah diskusi strategik Dewan Syura Siswa DESIS. Walaupun kita tu under KMK, di mana kelab kita sendiri tu adalah kelab yang tidak berdaftar tapi diiktiraf. Wajar kita mengetahui keberadaan ataupun update tentang Dewan Syura Siswa. Jadi Dewan Syura Siswa tu apa sebenarnya? Nya macam parlimen lah. Ni akan macam satu tempat untuk semua ahli-ahli dewan untuk mengusulkan satu masalah dan dibincangkan dalam
suatu tempat, Dewan Syura Siswa. Jadi tadi kami orang telah melantik YDP, melantik TYDP, RM2 aja lah. RM2 atau? Dua orang. Dua orang. Jadi agak menarik sebab tu adalah kami punya first time melihat pelantikan AJK, pelantikan YDP dengan TYDP untuk Dewan Syura Siswa, di mana bagi kami Dewan Syura Siswa tu adalah satu event yang sangat penting, walaupun kita tu hanya bernaung di bawah kelab Malaysiaku. Pasal dalam Dewan Syura Siswa yang tersendiri nya ada nya ada YDP. YDP tu nya macam orang yang conduct dan orang yang akan membuat keputusan terhadap sesuatu usul ya. Pasal yang kedua, timbalannya lah yang akan ganti YDP nya si ada ke apa. Pasal kita ada ahli undangan Dewan Siswa yang sendiri dengan ahli dewan. Jadi mun kita tu kan bawah pemasa kan bawah KMK. Jadi kalau pemasa sendiri kita sedia hak untuk mengundi. Sebab yang akan turun mengundi hanya KMK je. Jadi mengundi tu apa? Kan kita tak ada masalah. Bila ada masalah, adalah penyelesaian. Jadi penyelesaian adalah orang menyokong dan tidak menyokong. Jadi yang menyokong itu orang-orang ahli dewan, ahli undangan dewan. Pasal fast forward, ya jaklah tadi. Tapi kita sedar rugi jaklah sebenarnya mun kita ada kuasa untuk mengundi dan melihat sendiri Dewan Syura Siswa ya. Sebab kita ada berapa persatuan jak? 67 persatuan. Yang akan dijemput pun timbalan presiden dan timbalan setiap persatuan. Mun KMK nya hantar presiden dengan timbalan je. Macamnya. Saya tahulah keberadaan presiden, timbalan presiden untuk persatuan anak negeri. Saya tahulah apa next, adakah dijemput untuk melihat dewan itu sendiri ataupun pastilah macam mustahil je saya dengar. Ya jaklah saya nak berkongsi. Best tu lah tangga tadi. Ada orang mencadangkan nama, orang membantah, ada justifikasi. Fit pun ada jod tadi. Mengundi jodnya tadi. Apakah jawatan anda di kerusi mengundi? Adalah dia boleh puzzle lah. Reveal. Balik setiap malam. BSM berdaftar. Presiden PBSM fit tok sebenarnya. Persatuan balik setiap malam. Okey. Sip dulu. Okey, ya jaklah dari saya untuk apa yang telah terjadi hari Maret dengan hari tu telah jual lah. Saya ingat nak balik tawal. Saya dengan Ilham nak balik tawal. Sekali ada explores. Pasal saya nak mau nak nanti tu jaklah sebenarnya. Dewan Syura Siswa tu. Belum nak balik gig mai dua. Direct daripada program tadi. Sama je lo balik. Lo mandi. Next. Ya jaklah. Next kita melihat balik pelan kita tu. Seterusnya kita ada siswa fit Tamidi bersama pemasa. Tapi kita belum tahu lagi tempat tu Syak. Macam ni tu. Sebab sebenarnya ada nanya masa dengan tempat. Kami orang sedanya dia pengangkutan lah. Kapul. Kelak temandah sini sama ada Dimtel ataupun ya. Apa itu? Kelak. Mungkin di